Biar betik. Hampa tahu tak pasal ikan paling berbisa di dunia? Geng suka randuk kat Lot kenal lah ikan ni. Nampak macam batu je kan? Ini ialah stonefish. Kalau orang Malaysia biasanya panggil dia ikan depu atau ikan lepu. Kot ada nama lain tu, habaq mai kat ruang komen. Stonefish ni ada beberapa spesies tapi semua duduk dalam genus Cyanansia. Ikan ni pandai menyamak di dasar laut, lagi-lagi dekat area terumbu karang dan celah-celah batu. Ikan ni hidup di lautan Indo-Pasifik termasuklah Malaysia. Ikan ni buruk ikan lain. Mereka akan duduk senyap je macam batu. Mereka akan tunggu ikan kecil lalu depan. Lepas tu zorak, dia sedut macam vacuum. Hilang. Mana? Ikan ni tak agresif mana, tapi kalau hang terpijak dia, sakit weh. Ikan ni ada duri berbisa di belakang badan dia. Bisa dia ni antara bisa paling menyakitkan dalam dunia binatang tau. Boleh juga sebabkan bengkak yang teruk. Dan kalau terpijak banyak duri tu, ada peluang untuk terpindah masuk alam lain.